Aku sudah tak mau bicara. Aku sudah dibuat tersiksa. Untuk apa ku pertahankan, seakan tiada berguna. Lebih indah berpisah. Terima kasih. Dapat konsert free pada pukul 11 malam. Bagus lah. Tapi kenapa guna perkataan indah berpisah? Sebab selepas I lalui apa yang I dah pernah lalui, I pelajari, dan rupanya kadang-kadang perpisahan itu tidak semestinya menyakitkan. Wow, very positive. Tapi kalau dia menyakitkan? Kalau menyakitkan, kita sembuh kan? Wah. Okay. Macam mana nak sembuh? Kena jumpa orang yang tepat, insyaAllah. Okay. Indah berpisah ya. Cuma betul lah, very positive. Macam kalau korang kenal Bella, she's a very positive person. Yeah. Thank you. Means a lot. Thank you. Bella daripada kecil dia ada 3 impian, 3 P. Pramugari, penyanyi. Kenapa lagi satu P yang salah tu? Pramugari, penyanyi, pensyarah. Nasib baik. 3 P. Tak baik tau, tidak baca komen orang. Okay, baca. YB single tak? Wah, pandai tanya soalan. Betul tak? Betul. Kalau I tanya balik, dia tanya Bella macam mana? Tahu pun kalau tak cermin kat sini macam mana? Tengok, terdiam. Tak, dia nampak tak, dia cakap tak baik tau kena baca semua. Okay, dah baca tak ada jawab. Member, member tanya balik soalan. Jack kenapa rekod kan tiba-tiba semua keluarkan phone record? Tadi penat kita terangkan satu persatu hujah yang mendalam, phone tak keluar pun. Tablet. Even my tak ada pun nama ke, tapi macam bersyukur sebab korang macam okay Jai Sign. Sebab kalau ada korang, I tak nak lah. I mestilah nak orang dia. Nak orang dia punya sign. Astaghfirullahaladzim. Okay, apa perbezaan you? Oh, salah abah lagi ni, ya Allah. Apa? Perbezaan you dengan cicak? Dengan cicak? Ada banyak sangat perbezaan. Apa? Apalah? Cicak cepat mati. Dia takut confrontation. Satu je. Tak, okay, sorry. Ni mesti jawapan yang macam tak masuk akal. Sekejap. Apa beza I dengan cicak? Cicak. Tak boleh. You cannot. Cannot. Tak, I nak tengok kalau ChatGPT boleh kasih jawapan tepat tak? Tak boleh. You jawab dulu baru you buka nanti. Apa beza I dengan cicak? Ada jawapan bocor tak? Jangan, tak ada. Cicak. Dia macam cicak. Dia boleh cak. Apa, okey? Apa jawapannya? Tak tahu. Okey. Cicak melekat kat dinding. YB melekat di hati. Sekejap, nak tengok kalau ChatGPT dia jawapannya tepat. Melekat di hati tu nampak macam kolesterol lah. Sekejap. Apa tak kata apa beza? Apa beza you dengan cicak? Apa beza you dengan cicak? Nak tanya. Jawapan dia pun tak masuk. Ada lah. Cicak lekat kat dinding, saya lekat dah hati awak. Quite impressive. Dah mulia dah. YB balas tapi kat lain. Betul juga. Di mana ada kemahuan, di situ ada. Atau yang nak cakap bukan jalan kan? Apa? Tak tahu tak nak jawab. Kenapa tak jalan? Sebab bila cakap jalan, dia akan cakap benda lain. Di mana ada kemahuan, di situ ada? Jalan. Ada Sadiq. Agak dah. Saya nak cakap highway, tiba-tiba tak apalah, highway tu macam Jack sampai masuk toilet Jack.
Macam mana? Tapi sebenarnya Bella dengan YB hanya boleh macam Formal sangat. Kenapa bagi saya YB Habis, okay, Bella dengan baby. Isu dia tengah Saya cakap isu ya. Betul? Fokus kepada Ini dah betul lah YB. Habis tu Sadik lah. Ya Allah. Orang tanya Bella kenapa pilih YB? Macam mana? Macam ada hihi lagi. ya lah tu you. Betul. Mana? Dah takkanlah nak scroll balik. Apa? Pilih Bella ke Dolce? Kau punya soalan ni memang Okay, pilih Bella ke Dolce? mudah lah jawapan dia, tapi Apalah. Itu jadi apa tajuk berita. Kesian kawan-kawan Dolce nanti terus pulaukan saya. Dipulaukan saya nanti. Astaghfirullahaladzim. Sakit perut. Sakit perut pergi tandas. Bukanlah, kelakar. Segala-galanya. Oh, tengok Datuk sediakan banyak makan. Say hi. Jenis air putih. Diorang nak kasih saya air, diorang kasih saya ini je. Bagus. He's so beautiful. Just a short update. Lagi RM32,000 bagi Muar. Ingat lawatan saya ke Kelantan? Ke kedai Cik Bakes? RM12,000 yang saya dapat disumbangkan 100% ke Muar. Dan ada tambahan sumbangan RM20,000 dari hamba Allah yang handsome. Apa yang saya belanjakan dengan RM32,000 ini? Katil hospital bagi warga emas dengan kos RM2,800. Bantuan tunai bagi penggerak Muar dan sukarelawan dengan jumlah RM9,200. Dan bantuan tunai bagi 116 ibu tunggal sebanyak RM20,000 secara total. Mungkin ada yang tanya, kenapa nak berikan bantuan tunai ke penggerak dan sukarelawan? Kerana mereka tolong agihkan lebih 1.3 juta ringgit bantuan dari Prima Valley during Ramadan dan Raya. Semasa mereka bantu tak minta 1 sen pun. They deserve it. Bantuan ibu tunggal pula beri direct cash. Tak perlu program makan-makan dan sewa dewan. Setiap sen terus disampaikan dalam bentuk tunai kepada mereka semua. Muar masih belum dapat peruntukan yang dijanjikan. Ahli Parlimen Kerajaan sepenggal dapat 20 juta ringgit. Muar RM0. Tapi insya-Allah pintu rezeki Allah sentiasa terbuka. Terima kasih di atas doa dan bantuan kalian semua. Saya terhutang budi. Terima kasih kerana menonton video kami. Tapi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng.